Okay, tajuk hari ni kita akan discuss perfect tense. Okay, dari segi bahasa, perfect ni maksud dia sempurna. Dalam kes ni, perfect tenses ni maksud dia kejadian ni, action is completed at the specific time. Completed maksud dia lengkap, dah habis. Bila dah habis, yang itu kita akan belajar dalam ni. Kita akan tengok yang pertama ialah present perfect tense. Kita habis sekarang. Jadi pada masa lepas dan habis pada masa sekarang. Kita tengok timeline contoh ni. Dia bermula kat sini. Start here. Sekarang dah habis. Start in the past, complete now. Jadi kita panggil present perfect. Dia habis sekarang. Contoh dia makan. Awak makan 5 minit tadi. 5 minit lepas awak baru mula makan. Sekarang awak dah habis makan. Yang sekarang yang awak habis makan tu kita panggil sebagai present perfect tense. Macam mana nak buat present perfect tense? Kita tengok contoh ayat kat sini. Kita mula ada subject. Lepas tu ada have ataupun has, kemudian verb dia guna past participle. Untuk perfect tense kita guna past participle. Kat sini kenapa have? Sebab dia nak menunjukkan sama ada present ataupun past. Dalam kes ni dia adalah present perfect tense. Present guna have, perfect tense dia punya verb kita guna past participle. Okey, untuk past participle, okey, kita tengok rujukan. Yang ni latihan dia. Kita tengok senarai perkataan, contoh perkataan yang kita selalu guna. Yang ni perkataan yang selalu kita guna. Kita tengok ada 3 kolom. Yang pertama, infinitive, perkataan asal. Simple past kita guna untuk simple past tense. Okey, yang ni yang past participle. Yang kolom ketiga ni. Yang ni yang kita guna untuk perfect tense. Kita tengok contoh perkataan yang popular. Kita ambil break. Present tense kita guna break. Simple past tense jadi broke. Bila kita nak kata sekarang ni dah patah, selesai dah, memang complete patah dia, kita panggil broken. Tadi kita baru nak patahkan, dah lepas dah, baru proses nak mematahkan, kita guna broke. Dah siap dah patah, selamat dah patah, kita panggil broken. Jadi senarai ni, perkataan-perkataan ni, biasanya teacher akan minta pelajar hafal je. Sebab apa? Yang ini perkataan-perkataan yang kita kerap guna. Dalam kelas teacher, once teacher dah bagi senarai perkataan ni memang wajib hafal. Teacher akan tanya. Sebab apa? Dah belajar, teacher dah bagi. Kalau ada jawapan yang kata tak tahu, teacher bagi lagi sampai dia boleh ingat. Okey, dalam perfect tense ni juga, present perfect tense. Ayat pertama kita tengok dia bagi subjek I, have ataupun has, kemudian past participle. Untuk I, have. You, we, they guna have juga. Tapi kalau he, she, it guna has. Belakang dia verb tu past participle. Kat sini work. Past tense dia dengan past participle sama. Dia regular verb. Boleh juga kita buat soalan guna present perfect tense ni. Nak buat soalan I have ni kita terbalikkan jadi have I. You have jadi have you. Has she has jadi has she. Dia terbalik. Bila nak buat soalan. Okey, nak buat negatif kita tambah not. Kat sini ada contoh dia. I, you, we, they akan guna have not. He, she, it akan guna has not. Belakang ni sama je, guna past participle. Verb dia tu guna past participle. Okey, yang ini latihan dalam buku ni dia bagi permulaan belajar kena kenal
irregular perfect tense dulu. Perkataan-perkataan perfect tense yang irregular, pelajar kena recognize dia punya ejaan tak sama. Kalau dalam kamus kita boleh cari perkataan asal, sebelah dia tu dia akan tulis PP. Maksudnya past participle. Okey, teacher tunjuk contoh dia dalam kamus. Yang ni kamus teacher, kamus Oxford Fajar, duit bahasa. Yang ni pun Oxford juga. Okey, kita tengok perkataan eat. Okey, kat sini perkataan eat. Dia dah bagi dah kat tadi dalam kurungan ni PT, maksud dia past tense. Ate. PP adalah past participle. Dah diberi eaten, maksud dia sudah makan. Bertanda PP ni past participle, memang guna untuk perfect tense.